agak slow sikit, perlahan. So takutlah sebab bila orang dengar mungkin ada yang suka, ada yang layan, ada yang tak suka kan. So dia punya daripada segi rentak lagu pertama dan lagu kedua ni agak berbeza lah. So yang untuk lagu kedua ni dia ada slow, dia ada fast, dia ada laju kan, rentak rock sikit kan. So dia perbezaan di situ lah. Dan dia punya maksud dia pun lain juga. Sebaliknya ni dia perempuan tu curang padanya. Yang kembalilah ni lelaki tu yang bermasalah ataupun buat hal lah. Dia macam ada kaitan dengan single pertama ni. Tu lah masa yang sebaliknya macam perempuan tu dah buat masalah. So macam lagu Kembalilah ni dia macam pujuk perempuan tu kembali pada dia balik. Tapi daripada segi maksudnya mungkin jauh beza daripada yang sebaliknya. Yang Kembalilah ni dia menceritakan lelaki ni buat masalah kepada perempuan tu, dan dia dah rindu sangat ni, dia dah minta maaf, dia dah takkan buat lagi kesalahan dia. So dia harap sangat dapat kembali balik dengan perempuan tu. Itu yang lagu itu yang masuk dalam single kedua ni. Ya, betul.